Jadi kita pun masing-masing buat senyap and then try follow, check daripada bilik masing-masing menghala ke jalan raya. First yang kita nampak tu dia dihantar oleh kereta mewah. Kereta mewah hantar ni brand apa tu? Tak payah sebut lah cik. Kalau setakat Ferrari, Lambo tu biasalah kan. Ya, betul, kereta mewah dihantar. Brand apa tu? Brand apa? Ferrari tak kenal? Ferrari tak kenal? Biasa? Biasalah tu. Kalau orang kaya ni kan, takkan nak bawa H kan. So maksudnya dia kaya betul tu. Betul. Dihantar. Rupanya kaya betul tu. Kita pun tengok. Kali pertama tu kami tak ambush lagi lah. Kita tengok dulu, kita perhatikan dulu. Oh, nampak dihantar oleh satu kereta. And then the next time kita perhati, kereta lain pula. You know, kereta lain. Dah tak sedap hati dah rasa kan. Kaya benar mak ayah kau ni, kereta macam-macam kan. Sampailah satu hari tu kita orang tangkap